Sekarang kertas model 4 pula. Bahagian A. Jawab semua soalan. Baik. Soalannya, tukarkan 19/4 pada nombor bercampur. Nombor bercampur adalah nombor bulat. Dia bergabung dengan pecahan. Dan pecahan tu mesti pecahan wajah. Okay, apa pecahan wajah? Dia punya pengangka, bawahnya penyebut. Okay, pengangka ni maksudnya dia mesti kurang daripada penyebut. Contoh, masih wajar lagi lah. Masih wajar lagi. Sebab dalam 4 ada tak 3? Masih wajar lagi. Dalam 4 ada tak 3? Adalah kan? Itu masuk wajar. Tapi kalau bila dalam 5/4, dalam 4 ada tak 5? Mana boleh? Kan? Dalam 4 tu ada tak 5? Tak wajar lah. 6 tak wajar lah. Tapi kalau 1, dalam 4 tu ada tak 1? Ada. Dalam 4 tu ada tak 2? Ada. Dalam 4 tu ada tak 3? Ada. Dalam 4 tu ada 4? Ada. Dalam 4 tu ada 5 tak? Tak boleh lah. Itu namanya pecahan tak wajar. Okay, so macam mana nak buat? Baik, kena pasti dahulu apa maksudnya. Ni pecahan kan. Maksudnya per dia 4. Okay, ada 4 bahagian. Dah. Okay, maknanya satu bahagian tu mewakili berapa? 1 lah. 1, 2, 3, 4. Dah. Okay. Sekarang kita nak cari sampai berapa nombornya ni? Kita nak cari sampai 19. Buat lagi. 5, 6, 7, 8. Tak cukup 19. Buat lagi. 9, 10, 11, 12. Tak cukup lagi. 11. Dah. Terus 13, 14, 15, 16. Tak cukup lagi. 16, 17, 18, 19. Berhenti. Okay. So, sekarang awak nampak. Ada tak yang penuh? Jawapannya adalah yang penuh. Yang mana? Ni 1, 2, 3, 4. Maksudnya dia akan jadi 4 penuh, iaitu 4 nombor bulat. Pecahan tak wajar yang ini. Masih lagi per 4 bahagian. Wajarnya 1, 2, 3. Dah, itulah jawapannya. Okay. Tapi kalau orang yang hafal sipir, dia ada satu kelebihan lah. Bahagikan. 4 kali berapa dapat 19? Yang paling dekat adalah 16. 4 kali 4. Tolakkan 3. Pusingkan dia. So, 4, 3/4 sama juga. Alright? Okay.